Okay, jadi pada hari ni aku akan bina rumah baru di blok Spur. Kita akan bermain di blok Spur ni. Aku akan buat rumah baru sempena Hari Raya Aidilfitri. Jadi let's starting. Let's go. Stay tune. Don't skip. Okay, bye bye. Bye bye pula dah guys. Okay, stay tune dengan aku punya video guys. Okay, jadi korang stay tune. Tunggu sampai tunggu lagi kita nak tunjuk yang dah siap. Okay kan, setelah korang tunggu-tunggu kan, akhirnya rumah aku siap juga. Iaitu rumah aku ni bertemakan matcha kan, matcha. Okay, jadi ni aku punya ni, dia macam dia punya tekstur, dia punya dinding ni dia macam batu-batu kan. Cantik sikit ya. Okay, atas dia macam ni. Bumbung dia modern sikit kan. Style moden sekarang. Macam tu kan. Okay, jadi jom dah kita masuk. Sampah pun aku dah tukar. Kat sini ada macam ada pokok bunga ros kuning. Kat sini ada lampu tu warna kuning kan. Boleh buka. Kat sini ada loceng rumah tu. Okey, lepas tu boleh masuk kat sini. Lepas tu kat sini ada ruang tamu tempat tengok TV kan. Lepas tu kat sini tekstur apa nama ni, tekstur dinding kat sebelah ni, tekstur dia kayu kan. Okay, lampu aku pakai lampu yang simple macam ni. Lepas tu ada jam moden kat sini, jam moden zaman sekarang. Lansir aku pakai lansir ni kan. Senang sikit tarik macam tu. Mesti korang tertanya-tanya kan, macam mana ni? Korang boleh nampak juga sebab pintu aku ada cermin kok. Jadi macam ni. Aku pakai ni kan, tempat macam kedai tu. Senang sikit. Memang lawak tapi asalnya lawak tapi nampak style kot. Okay, kat sini ada TV, tempat lepak TV. Kat sini ada sampah, ada tempat mop, sapu apa semua. Ada tempat iron, tempat basuh baju, ada pelorok kat situ. Ni baju bila tak basuh ni. Lepas tu ada kat jauh ni. Sekejap aku minum lah. Okay, ni ada pita ais biasa je. So kat sini ada pilar. Kat sini ada meja makan. Pilar ni dia macam nak style masak, ada pilar belakang kan. Lepas tu ada, cuma kat kabinet ni aku beli yang murah-murah je. Lepas tu kat sini korang kata yang ni ada tingkap tapi tak ada lansir. Siapa kata tak ada lansir kan? Tu dia lansir kan. Lansir dia sorok kat situ. Memang style kan. Dah busuk kan, tak mandi. Lepas tu kat sini kita mula dengan bilik tu. Kat situ ada tu sampah. Kabinet warna kuning, memang style. Okay, meja makan aku pakai biasa je kan. Tak mampu nak pakai banyaknya. Ada yang
bilik tetamu kan. Bilik tetamu dia macam bilik orang biasa. Bilik biasa. Lantai tekstur lantai ni dia macam kilat-kilat kan. Kilat-kilat. Aku ikut tekstur rumah aku. Okay. Dinding kat dalam ni aku tak ada buat apa ya. Tingkap memang temakan tingkap ni. Jadi let's go. Ni bilik air. Bilik air yang ni dia biasa-biasa je lah. Bilik air yang ni dia biasa-biasa je. Lantai pun memang licin. Aku rasa kalau lantai ni memang licin, tapi pandai-pandai lah. Oh lupa, lantai ni orang mandi dah ni, apa nak licin ni kan. Okay. Jadi pintu macam ni. Pintu memang, oh lupa nak beritahu, ada tingkap buang bau. Kalau ada bau boleh buang. Okay, kat sini bilik aku kan. Bilik aku memang besar, luas. Aku malas nak beli katil besar-besar. Aku seorang bukan aku kahwin lagi pun kan. Okay, jadi kat sini ada tong sampah, ada lampu tidur. Yang ni ada alarm, jam alarm. Ni kalau dia bunyi aku terus pandang tepi. Pandang tepi aku dah tengok. Okay. Bilik air aku special sikit kan. Bilik air aku macam orang kaya punya kan. Ni macam tekstur dia. Kat atas tu ada tempat buang bau busuk apa semua kan. Kalau berak sirik ke apa kan. Ni ada macam ni macam cantik-cantik sikit lah. Rumah macam ni aku beli. Singki biasa je. Yang ni pun biasa je. Lepas tu ada bathtub sini kan. Mandi sekejap. Hilang mandi bathtub sekejap. Bathtub. Mandi bathtub. Okay, lepas tu kat belakang kita tengok ada apa. Kat belakang ni ada kolam renang kan. Kolam renang. Kolam renang. Ada lampu spotlight ni. Tapi aku rasa aku ada letak bola. Mana bola dia letak? Tapi tak apalah, macam ni je lah hasilnya kan. Hasilnya yang tak seberapa ni, tapi nampak cantik lah, nampak moden kan. Okay. Jadi hasil aku bekerja bengkel tadi, naik basikal kuning tu. Jadi sampai di sini saja video kita kali ni. Just korang suka dengan video ni, korang boleh bagi per berapa rumah aku ni. Okay. Ada, korang boleh nampak rumah ni dari depan ada kolam belakang kan. Memang nice. Okay, jadi bolehlah bagi 10 per berapa kan. Jadi sampai di sini saja video kita kali ni. Just korang suka dengan video ni, like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.